Aku tiba-tiba terfikir macam mana rasa beli durian dekat Raub tapi makan dekat Cameron Highland. Since aku guna jalan Sungai Koyan, jadi aku berhenti makan dekat Lomang Tok Ki ni dulu. Renang daging, ada ayam bakar dengan lontong. Cameron dalam 170 lebih kilometer. Jalan kampung macam ni best. Ui, ada durian lah. Borong dan runcit durian. Sang King 40 ya. Kita dapat durian. Okay, thank you. Dapat durian. Cantik kan dia punya ni, warna hijau lah. Pangan susu. Sampai dah kita dekat Cameron Highland. Wow. Thank you. Ais krim lychee. Jom kita makan durian. Mantap tak? Hai 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 hai. Inilah dia Musang King. Petang aku habiskan dengan makan durian dan layan sunset. Cahaya matahari yang keluar tu daripada awan-awan. Cantik gila. Hari ni aku tutup dengan lepak mamak layan makan roti canai. Esoknya awal-awal pagi aku dah gerak untuk layan sunrise dekat ladang teh Boh Berincang. Tengok ni abang-abang Bangla ni tengah petik daun teh sambil tengok view sunrise yang cantik macam ni. Lepas kabus hilang, aku teruskan perjalanan untuk naik ke Mossy Forest. Sampai dah. Turun-turun je, perut pun lapar, kita perkena burger dekat Fuel Check. Yang aku ambil ni lamb burger. Sedap. Yang tadi tu entree, yang ni real. Nasi, kita makan nasi berlauk. Strawberry kita dah dapat. Tak lengkap rasanya kalau balik tanpa strawberry dan scone opah ni. Time balik, aku berhenti lagi untuk beli durian dekat Raub. Oh ni blackthorn yang low grade 16. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1 biji RM23 dalam